Kerajaan akan menyalurkan sumbangan tunai ramah STR Fasa 2 mulai Isnin depan dengan peruntukan 1.7 bilion ringgit meningkat berbanding 1.5 bilion ringgit tahun lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hampir 9 juta penerima iaitu 60% rakyat dewasa bakal menerima bantuan sehingga RM650 bagi mengurangkan beban kos sara hidup menjelang Aidilfitri. Pembayaran akan dikreditkan ke akaun bank atau disalurkan secara tunai melalui Bank Simpanan Nasional BSN mengikut kategori kelayakan masing-masing. Kerajaan juga membuka pendaftaran STR 2025 sepanjang tahun bagi memastikan lebih ramai rakyat layak menerima bantuan. Pemohon baru yang tiada dalam pangkalan data STR perlu mendaftar untuk proses verifikasi sebelum layak menerima bantuan.